Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast kita, podcast KVTPI. Nama saya Muhammad Rasul Iman bin Muhammad Rizal. Dan saya Muhammad Nasrul Fahid bin Maik Kamal Nazri. Pada hari ini podcast kami akan berceritakan bertajuk tentang nak ilmu atau hiburan. Okey, Rasul. Ya, saya nak tanyalah. Ya, apa tu? Apakah fenomena TikTok ni untuk bagi universiti ramai yang menggunakan untuk skill cepat seperti memasak ke, buat video ke, ataupun bisnes kecil. Adakah benda tu betul bagi kamu? Bagi saya, ya, betul. Sebab selama sekarang kalau kita tengok, ramai yang belajar memasak daripada TikTok. Macam saya pun, saya kadang-kadang nak masakkan untuk ibu saya tengok juga daripada TikTok. Kalau untuk bagi saya perniagaan kecil-kecilan seperti dekat dalam TikTok tu, saya rasa benar. Sebab kebanyakannya sekarang dekat universiti pun dah boleh berniaga kecil-kecilan, macam contoh buat affiliate kan. Okey, seterusnya saya nak tanya lagi lah. TikTok ni dia boleh melawan hiburan dengan versus ilmu ke? Mana yang lebih laris? Bagi saya, dia tengok kepada apa niat kita untuk buka TikTok. Contohnya macam saya dua-dua. So, saya nak tengok hiburan bila time saya free, dan saya nak tengok juga pembelajaran dekat dalam TikTok bila saya nak study, macam tu. Habis tu kenapa data tak rasmi menunjukkan hiburan lebih cepat dan viral? Macam lawak ke, drama ke, gosip? Disebabkan rakyat Malaysia memang suka benda yang lawak, betul tak? Macam kadang-kadang kita pun suka kan, tiba-tiba benda yang lawak, tiba-tiba kita pula kan. Benda tu bagi saya, Malaysia sangat sukakan hiburan lah. Memang daripada zaman dulu lagi, orang Melayu macam kita, orang Malaysia macam kita memang sukakan hiburan. Okey, seterusnya saya nak tanya. Kan sekarang kan banyak isu semasa kan. Adakah TikTok ni sebagai sumber berita? Ya, betul. Contohnya macam sekarang kan kita tengah dilanda dengan hujan yang lebat kan. So sekarang kita ramai yang mana yang bermain TikTok, diorang akan post kejadian hujan lebat tu dekat mana. So kita tahu, info hujan lebat tu dekat situ. So jadi dia salah satu, jadi macam TikTok tu macam kita punya berita harian lah, senang kata kan. Macam kadang-kadang kalau ada kes viral ke apa ke, mesti akan lalu, betul tak? Gitu. Kalau contoh macam isu peperangan ke, politik ke, bencana alam tu, adakah ramai Gen Z akan dapat berita daripada TikTok ni lebih cepat berbanding TV? Ya, betul. Kebanyakannya sekarang bagi saya lah kan, sebab saya dekat rumah pun jarang buka TV. Disebabkan macam mana tau, TV ni bila kita tengok ramai-ramai baru best kan. Sekarang kan kita macam busy sikit, so jadi TikTok ni lebih mudah, orang kata boleh bawa ke mana, boleh bawa kat sekocik. Senang. So jadi bila kita buka, tak lalu berita macam ni. Tu yang ramailah pengguna yang lebih suka tengok TikTok. Macam tu. Terima kasih, Man. Sama-sama. Seterusnya, apakah cabaran yang terbesar apabila menggunakan pengguna belajar sesuatu hanya melalui video 30 saat? Cabaran saya 30 minit. Bagi saya, untuk buat video selama 30 minit tu tak maksud orang kata, saya kata tak susah lah. 30 minit untuk kita buat video TikTok saja, itu tak susah. Okey. Seterusnya, adakah ramai orang kini dapat berita semasa melalui TikTok? Adakah ini bagus ataupun bahaya? Berita terkini melalui TikTok, adakah ia bagus? Bagi saya, ia bagus. Sebab sekarang ramai anak muda menggunakan platform TikTok untuk menjadikan diorang punya hiburan. Tapi bila keluar berita terkini, apa yang berlaku dekat dunia, itu dah menjadi sebagai pengetahuan mereka. So sambil dia ibarat macam sambil menyelam sambil kita minum air lah. Maksudnya kita dapat tahu benda tu, banyak benda dalam satu masa. Okey. Terima kasih, Rasulman. Sama-sama. So sekian itu daripada kami.
Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.